Saya bersama saudara Azlan Azlan Black. Okey, kita ada jumpa satu tempat Okey, satu tempat di tepi jalan lah. Jadi tempat ni dekat Linggi Kuala Linggi. Okey. Tempat ni macam, kita tutup kereta dulu Tempat ni macam dah diratakan oleh ni lah, ditolak ditolak. Jadinya bila kawasan ni dah dibersihkan, jadi kita ada nampak satu macam perkuburan lama lah. Perkuburan lama kita pun tak pasti tahunnya bila. Okey, tapi dekat tepi jalan ni, okey, kita boleh tengok lah, memang ada kubur lama lah. Okey, kubur lama. Jadinya tadi masa kita jalan-jalan, ni kiranya dia baru tolak ni. Baru sangat ditolak ni. Okey, kita boleh tengok satu perkuburan lama Perkuburan lama di atas bukit Tanpa kena tolak kita takkan tahu tu ada kubur Tapi bila dah tolak, okay, kita akan tahu atas ni memang ada satu kubur lama kuburan lama. Okay. Kita sedekahkan Al-Fatihah lah pada penghuni kubur ni. Okay. Ni kita dah jumpai kuburan lama Al-Fatihah. Bismillah. Yang nak duduk Okey. Jadinya kawasan ni dah jadi macam tempat pembuangan sampah lah. Kemungkinan lah orang tak tahu dekat sini ada kubur Dekat sini ada kubur, rupanya ada kubur. Tapi tempat ni sayangnya dah dibuat tempat pembuangan sampah Jadi itulah, kesianlah arwah penghuni kubur ni. Satu nisan ni dah hilang. Dia tinggal satu. Dengan nisan perempuan pun sama. Satu dia tinggal. Yang lagi satu tak tahu ke mana. Okey. Yang ni lengkap lah. Ini lengkap lah. Jadi kita tengok lah. Mungkin dahulu saya rasa ada satu binaan lah. Binaan kubur daripada tanah. Daripada batu letrat lah. Mungkin kepuk dia. Tapi kepuk tu pun dah tak ada. Dia cuma ada kubur je lah. Batu nisan dia tinggal. Ni batu nisan granite. Okey. Jadi mungkin ni tempat sampah, pembuangan sampah. Tak ada apa-apa yang menarik lah kat sini. Okey. Jadi kita boleh tengok tempat ni memang terbiar. Rasanya tak ada apa-apa yang menarik di sini lah. Cuma tumpuan kubur lah. Kubur lama tu sajalah. Okey, jadinya saya dah minta Azlan tolong jelaskan lah. Kot kat sini ada barang ke apa ke. Kita tengok lah ada temuan ke apa ke. Okey. Harapkan kalau misalnya lah tuan tanah ni bersihkan kawasan ni, okey, harapkan pada beliau supaya halirkanlah kubur ni. Jangan terus kita bongkarkan macam gini lah. Ni kubur. Rasa kalau yang macam ni pun dah ratusan tahun ni. Umur ni dah ratusan tahun. Ini ada getah. Getah punya mangkuk. Ini lah kubur lama di atas bukit. Di atas bukit yang telah ditinggalkan. Tapi dekat belah-belah bawah ni kita tak nampak lah ada kubur ke apa. Memang tak ada. Cuma situ saja, dan juga di tepi jalan tu memang ada dua kubur. Itu sajalah, yang lain tak ada. Jadi kita tengok saudara Azlan pergi MG lah. Dia ambil tempat ni, apa yang dia dapat kita tengok lah nanti. Pokok meriam ke apa ke. Mungkin ada meriam ni. Ada barang meriam kot. Pakailah all metal.
Rasa tak ada apa-apa. Nah. Macam sampah je banyak kan. Tak ada barang. Sampah. Iron Jom lah, tak ada apa-apa juga. Tengok atas-atas tu last. Besi Ni batu letrak Batu letrak. Kat atas ni banyak besi, sepian besi. Batu dia macam ada besi tau. Batu mineral lah kiranya. Betul tak? Tu baik tu. Ada benda baik. Apa? Paku. Apa? Sampah. Jom. Nak MD ke atas? Try atas. Mesti ada kota lama ke, rumah lama ke. Besi banyak. Besi tak pakai all metal lah. Tak ada apa lah. So kita boleh tengok atas bukit. Bukit kat belakang rumah orang ni. Tak ada apa-apa lah, jom. Okey. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita bersiaran kembali. Okey, tadi kita menempuhi perjalanan dekat hampir sejam jugalah untuk sampai ke lokasi ini. Okey, jadinya ni kira lokasi bukit yang paling tinggi kalau di bahagian Kuala Linggi dan juga Tanjung cantik lah.
Memang cantik. Okey, jadinya masa kita pergi perjalanan ke sini, kita ada nampak jugalah beberapa pot baik Lan. Pot baik. Okey, kita akan terjah bersama Abang Lan lah lepas ni. Kat tempat tadi tengok. Okey, jangan ada sawah padi Okey, terbaik. Nantikan trip kita ketiga part ketiga daripada pengembaraan hari ini. Okey, baik. Perjalanan ke bawah. Okey, sekarang ni kita perjalanan ke bawah ke bawah. Jadinya kita balik semula balik semula ke tempat asal. Okey, ni perjalanan bawah ke balik Lan. Kita turun balik lah daripada bukit ni. Balik turun bukit. Turun balik daripada bukit ni lah. Jadi tadi kita ada tengok ada pot-pot baik Sebenarnya pergi ni nak cari pot ni. Tapi sini kalau kita tengok kat kaki bukit ni, dia macam tanah tu dah ditolak. Jadi potensi tu kurang lah untuk ada barang. Tak ada cuba kita tengok-tengok lah kiri kanan kot ada temika ke apa. Tapi dalam sawit tadi ada nampak je temika sikit. Temika pecah. Lagi satu yang jadi misteri dekat sini ada ni kita pun terpesona juga tadi tengok Macam pelik kan. Ada solar solar Okey. Pelik dalam hutan macam ni tiba-tiba hutan kelapa sawit tiba ada solar. Tu satu kepelikan bagi saya lah. Aduh. Boleh tengok solar Pakai sini tengok view cantik. Okey, kita tengok view. Tu. Situ dah laut lah Lan. Yalah. Lan, laut situ. Okey, situ laut Okey, kita boleh tengok di situ laut situ laut. Laut Selat Melaka Selat Melaka mungkin Pangkalan Balak. Teluk Gong kan? Teluk Gong tu. Teluk Gong Power Tech Teluk Gong. Ni pemandangan dia. Okey. Pemandangan dia. Okey. Kita ada jumpa satu pot Cacar Merbah Cacar Merbah punya pot. Okey, kita main jalan aja, redah je. Okey, tadi kita jumpa satu botol lah. Botol lama Botol lama dipercayai botol ini botol apa benda? Botol minyak rambut ni. Bay cream. Jadi kita cuba MD dekat kawasan-kawasan ni lah. Sebab tadi kita ada jumpa macam apa? Pokok keladi tu. Pokok keladi tu. Jadi kita cuba MD kat sini. Tengok apa benda yang dapat lagi. Okey, baik. Pada depan ni ada can ni, ada can. Kita cari lah. Okey, terbaik. Okey, tekun menggali. Pakai api pointer. Dalam tu. Ada baik, barang baik. Apa tu? Kunci lama. Jam Jam tadi. Jam tangan rupanya. Jam tangan Ingatnya duit lama, rupanya jam tangan lama. Jam tangan baru ni. Baru. Ni orang berkebun ke apa jatuh rasanya. Apa, kita tanam balik untuk generasi akan datang cari. Okey. Bunyi sedap Apa teori tempat ni? Ada barang tapi tak banyak. Dah, jom kita balik Jom balik. Ni target nombor berapa dah tak tahu. Okey. Bunyi cantik Sampah ni bukan? Barang baik ID 38. Minta lah gali emas ke apa ke. Dalam. Pointer pakai senang. Okey, dah naik. Okey. Apa tu? Tai. Botol minyak wangi Botol minyak wangi. Okey, tai. Tadi kita ada jumpa duit ni lah. Duit Netherlands Indie
Jadi Indi ni daripada Belanda. Okey. Indi Bataf India Bataf dengan ni lah, dengan duit RM1 keris. Ini sajalah kita dapat untuk hari ni. Tempat ni ada barang tapi itulah sampah banyak. Barang lain gini je lah, jang. Okey. Okey, mengakhiri kita punya pencarian hari ini bersama Abang Azlan Okey, terbaik. Kenapa tu bang? Nangis ke? Kenapa sedih ni? Jangan sedih. Saya tak dapat. Saya tak dapat. Sabar bang. Sabar. Saya dah usaha. Nanti saya belanja chicken chop ya.